Dalam masalah berwirid, beribadah, orang Melayu rajin. Dalam masalah adab, akhlak, orang Melayu baik. Baik. Kuat ibadah dia. Kalau masalah orang Melayu solat dengan Arab solat, tuan-tuan tengok mana lebih khusyuk, zahir nampak. Orang Melayu lagi khusyuk, tak gerak dia. Arab betul serban. Sembayang kan. Kebanyakan orang baca rukunan. Rukunan betul lah. Jadi dalam rukunan tu kebanyakan dia orang cerita, hari ni lah baru saya tahu. Kebanyakan dia kata ulama kata dia sebab baca tidak ada diamalkan. Kebanyakan dalam rukunan doa-doa apa semua, kebanyakan daripada ulama. Jadi macam mana pandangan masalah soal itu? Memang kita tak nafikan masyarakat kita Malaysia dulu, silibus sistem belajar agama dia memang ditekankan dengan kitab kerukunan. Dan itulah kemampuan orang-orang dulu kemampuan orang dulu nak create satu ummah, nak jaga satu ummah supaya mereka beribadah dengan buku yang menjadi silibus mudah bagi mereka. Tetapi walau bagaimanapun di sana terdapatlah berbagai-bagai kelemahan. Kita dapat tahu benda ni ada banyak kelemahan setelah datangnya sunnah, datangnya tahun-tahun yang baru datang ni. Dengan percetakan buku semakin mudah, datangnya para ulama dari luar, pendakwah, datangnya baliknya anak-anak kita dari luar, tahu sunnah, ditahkiknya kembali, dianalisa kembali kitab-kitab tersebut, yang betul-betul, yang salah-salah, maka diterangkan. Maka ini satu usaha yang baik dalam membetulkan balik apa yang salah. Bukan kita kata semua orang Melayu buat ni salah, tidak. Bahkan kebanyakan yang orang Melayu buat ni betul. Kebanyakan. Adalah sikit-sikit yang salah. Yang kita nak betul sama-sama ni, yang salah-salah tu saja. Dalam masalah berwirid, beribadah, orang Melayu rajin. Dalam masalah adab, akhlak, orang Melayu baik. Baik. Kuat ibadah dia. Kalau masalah orang Melayu solat dengan Arab solat, tuan-tuan tengok mana lebih khusyuk, zahir nampak. Orang Melayu lagi khusyuk, tak gerak dia. Arab betul serban. Sembayang kan itu. Kan dia rasa dia malas kan, jatuh tangan dia. Naik balik. Kalau tengok Melayu dengan Arab, adab orang Melayu lagi tinggi. Melayu ni baik tuan-tuan. Cuma yang tak berapa nak cantik, itulah tugas kita sekarang ni. Kita bukan nak robohkan tamadun orang Melayu, dunia Islam, dunia Melayu, dunia Islam. Tapi kita nak betulkan yang cacat-cacat tu sikit, nak tacap-tacap kembali kepada sunnah. Itu dia. Jadi sekarang ni buku perukunan bukan semua salah. Bukan semua salah. Betul, solat wajib. Mana tu solat wajib? Kan, solat apa yang wajib? 5 waktu. Itu semua betul. Yang tak betul, baca macam ni. Jadi dia memerlukan Ustaz Abu Widat lah untuk mentahkik kita tu. Habis besok kedoktoran dia tu, kita minta Ustaz Abu Widat mentahkik sikit lah. InsyaAllah dapatlah beliau satu pahala dan kita pun dapat pahala. Jangan dibakar kitab perukunan tu. Biarkan dia. Solat hadiah untuk si mati. Jangan dibuang dalam tu, biarkan. Tapi ada nota kan? Nota kaki sesungguhnya ini tidak ada dalil yang sahih, maka yang benarnya adalah ditinggalkan amalan ini. Moga-moga Allah mengampunkan kesilapan orang yang menulis buku ini. Cantik. Yang tu lah. Tapi kalau silap orang yang keras sikit, kata bakar je boleh. Takkan kita sampai nak bakar. Orang Melayu ni lembut. Orang Melayu ni masuk Islam tanpa perang. Betul tak? Macam Yaman juga. Tak payah kita nak mengobarkan api peperangan. Kita sebarkan Islam ini sambil senyum-senyum. Sunnah ni sambil senyum-senyum dan santai-santai. Betul tak? Kita bukan Arab. Ya akhi, dalil. Tak payah. Kita Melayu lembut. Kalau tak puas tengok Ustaz tu lepas solat kan jumpa Ustaz. Macam mana Ustaz? Tak dalil. Dia orang Melayu macam tu. Kan? Macam tu. Jadi buku perukunan tu bagus, cuma ada banyak kesilapan dan perkara-perkara yang lari daripada sunnah. Maka itu perlu diperbetulkan. Itu perlu diperbetulkan. Kalau kita tengok tadi yang masa baca aja dulu mana dasar kan. Ya. Memang banyak macam orang. Jadi kebanyakan jenis saya lah ulama dunia tu. Jadi kalau kita tengok benda tu kita tolak. Yang kita buat. Ya. Kita buat. Masalahnya. Itu sebab kita kata kembali balik kepada silibus kita zaman dulu dan zaman kita dulu tu. Kan dulu bukannya mudah. Kan nak dapat kitab pun payah. Berapa ramai ulama-ulama muhakkik yang buat salah di Malaysia tu? Tak ramai. Orang tak kenal. Kan? Kalau kenal pun bergaduh. Melayu tak terbuka lagi.
Lepas tu suasana perbincangan, harmoni pun tak ada lagi kan. Jadi macam kalau ustaz dah kata tu, itu je saja, tak boleh dipertikaikan, dibawa diskusi lagi. Itu zaman dulu. Sekarang ni kita berhikmah lah dalam membetulkan bid'ah ataupun kesilapan-kesilapan orang-orang Melayu dulu ataupun sekarang ni. InsyaAllah sambil-sambil kita yang tengok ustaz yang kawasan ni kan, kebanyakan daripada ustaz pondok. Bila dia ustaz pondok yang mengajar di masjid di surau, dia tengok dia punya yang jenis sama dia bawa. Memang tu. Jadi orang tu masih pegang yang lama. Masyarakat Melayu masih susah untuk menerima perubahan disebabkan silibus dan cara asatizahnya masih seperti dulu. Dan termasuk juga dalam propaganda fitnah yang berlaku. Tapi kita sabarlah. Kita sebagai ahli sunnah ni kena sabar. Yang kita tak sabar pula, kita kena sabar. Sebab kita tahu kita minoriti dalam negara ni. Kebanyakan orang Melayu, dia kalau dapat betul-betul faham sunnah ni, InsyaAllah, kalau dia sebelum faham sunnah, dia adalah hujung mata tombak tu yang menyerang kita. Tapi InsyaAllah kalau dia dapat sunnah, dia jadi hujung mata tombak untuk sunnah pula. Dia jadi macam tu. Jadi kita doa lah, sampai kita sampaikan. Yang kedua, kita yang lupa berdoa, Allah bukakan. Doa bukakan. Di samping ketidaksediaan mereka menerima sunnah ni juga satu rahmat buat kita, pejuang-pejuang sunnah. Dikira sebagai satu perjuangan buat kita untuk terus berdakwah. Memanglah orang muda memang dia ada garang sikit. Tapi saya ni dah mula masuk 40 tahun ni, 18 tahun ni, dah mula macam kesian orang Melayu ni. Saya sayang bangsa saya ni kan, pembelahan lah, betul kan. Bantai juga. Lepas tu pujuk balik kan? Tak boleh lah saya jadi Arab, tak boleh. Jadi Arab lagi ramai orang lain. Sama ada kita tidak akan berkembang ataupun kita berpecah sama kita juga. Itu saja. Sesungguhnya dalam kelemah lembutan dalam dakwah ini lebih baik, lebih banyak faedahnya. Itu bacalah buku-buku Syekh Muhsin Abbad Al-Badri tentang Lutfan ya Ahli Sunnah, berlemah lembutlah wahai Ahli Sunnah dalam menerangkan sunnah bermasyarakat. Kita kena tunjuk akhlak baik, insyaAllah. Keras itu pada tempatnya, tapi janganlah memilih yang keras saja. Discuss lebih baik ya. Ada orang yang suka ustaz lembut. Betul ustaz, saya bukan ustaz. Ada orang macam tu. Ustaz yang tu dia terangkan macam ustaz lah, terangkan tapi tak ada yang masuk ustaz. Ini jenis bergaduh ustaz. Tak ada hormat, apa semua. Saya ni macam kaca dengan empas. Tapi kalau ustaz cerita saya boleh terima. Itu ramai. Baik. Jadi rasa tak ada apa-apa lagi kot. Ada apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada cukup sampai sini insyaAllah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mudah Allah mematikan kita dengan sunnah juga. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.